masak apa tu? Luar garing, dalamnya lembut, gula pula meleleh. Jom hari ni kita buat kuih tradisional yang paling mudah dan bahan pun sikit je, iaitu kuih cara manis gula terpercik. Semula kita ambil 5 daun pandan, kita blendkan dengan 1 cawan air. Kita kisarkan sampai hancur. Lepas tu kita boleh tapiskan air pandan tu, kita tak nak ada sedak daun pandan. Lepas tu kita boleh masukkan ke dalam blender balik. Kita masukkan tepung gandum dalam 2 cawan, santan kotak campur air dalam 2 cawan, 2 biji telur, setengah sudu kecil garam, sedikit pewarna hijau. Lepas tu kita blendkan sampai lagi semua bahan tu sebati. Lepas tu kita boleh ketepikan. Oleskan minyak pada acuan dan kita tuangkan adunan yang kita blend tadi. Untuk resipi penuh boleh tengok dekat description ya. Bila kuih tu dah keras bahagian luar, barulah kita masukkan gula. Untuk gula tu ikutlah nak letak banyak mana pun. Bila dia dah kembar dan masak macam ni, bolehlah cucuk dengan lidi untuk memudahkan kita nak keluarkan kuih tu. Lepas tu kita boleh angkat dan sejukkan sebelum nak makan. Siaplah kuih tradisional kita hari ni, cara manis. Bila masuk dalam mulut tu meletup-letup air gula. Dengan kuih ada rasa lemak masin campur pula dengan air gula tu, memang balance rasa dia. Untuk lebih banyak resipi boleh follow, like dan komen. Jom makan.